Salam guys, apa khabar semua? Diharap semua sihat-sihat. Okey, video hari ni berkenaan cara-cara kita boleh pilih tembikai yang masak ranum manis. Ada yang biasanya masa nak milih tembikai ni, dia akan tepuk-tepuk. Dan juga dia akan tengok bahagian luaran bahagian kulitnya. Sama ada ianya lebih hijau ataupun tidak. Dan kadang-kadang tu dia akan tengok tangkai dia dah kering ke tak. Sebenarnya ni semua adalah satu cara yang salah. Cara yang paling senang untuk memilih tembikai yang manis dan masak dalamnya memang merah padu. Simple je. Ni. Tengok dekat buah ni, dia ada nampak warna kuning pekat kan? Kuning tua. Okey, kalau tu kuning tua dia memang dalamnya isinya dia memang cukup merah. Cukup manis dan memang masak, garanti. Setiap kali you pilih yang kuning pekat, memang dia garanti dia masak. Pilih tembikai yang kekuningan tu muda sangat. Okey, kuning muda lah kita panggil. Okey, yang tu memang dia kurang manis dan kurang masak. Jadi kalau nak pilih tembikai, tak payah belik-belik, tak payah tepuk-tepuk, tak payah tengok kulit dia, tak payah tengok warna dia. Tengok saja bahagian kuning tu. Kalau kuning tu, dia garanti masak. Okey, ni tengok. Baru aku beli ni dekat Tunah Manja. Aku ambil saja terus. Aku tengok ni kuning tua. Aku ambil. Terus bawa balik. Bini aku ni potong. Tengok dah isinya. Memang dia merah. Dan rasanya memang manis. Okey guys. Kalau members yang belum lagi like, share dan juga langgan sarulan Viral News Malaysia, sila like, share dan juga langgan untuk dapatkan update video-video yang menarik dan juga bermanfaat. Okey, jumpa lagi guys.